I don't give a Korang pernah tak rasa macam tu? Korang pernah tak rasa hidup ni macam susah gila nak happy? Macam semua benda kita buat tu mesti kita rasa macam tak cukup, tak best, tak puas hati. Kalau kau rasa macam tu, kau bukan seorang tau. Kau normal. Jangan risau. Buku The Subtle Art of Not Giving a ni dibuka mata aku gila-gila babe. So dalam bab pertama, tajuk dia ni lebih kurang macam ni lah. Don't try, ataupun dalam bahasa kasarnya, jangan over sangat nak jadi hebat. Penulis dia Mark Manson. Cerita pasal satu pelukis ni, nama dia Charles Bukowski. Dia ni macam loser lah, fail banyak kali, pemabuk, tapi last buku dia meletup. Tapi korang tahu tak apa yang best pasal dia? Dia tak pernah try hard pun nak impress orang. Dia buat je apa dia nak buat. Sebab tu dia reda, dia tahu dia loser, so dia buat ikut cara dia sendiri. Zaman sekarang ni semua orang nak jadi luar biasa. Instagram penuh dengan orang berjaya, kaya, cantik, fit travel sana sini. Tapi masalahnya bila kita tengok semua tu, kita rasa macam aku ni loser ke? Aku tak cukup bagus ke? Sedangkan tak semua orang perlu jadi macam Elon Musk macam tu. Kadang-kadang bila fikir balikkan, jadi orang biasa pun dah memang cukup best. Lepas tu ada masalah lagi. Bila kita ni over sangat caring tau. Kita selalu over sangat kisah pasal benda yang tak penting. Contohnya, orang tak like post kita, kita rasa down. Lepas tu orang tak reply WhatsApp kita, kita dah overthinking. Padahal kenapa kita nak give a fuck sangat pasal benda tu? Sebab hidup ni too short untuk that. Kita sepatutnya tak ada masa nak fikirkan semua benda tu. So kita kena pandai pilih mana satu yang patut kita kisah dengan mana satu yang kita tak payah pun nak kisah. Untuk kesimpulan bab pertama ni kan, Mark Manson ni ada cakap yang kita semua akan struggle, hidup takkan perfect, tapi yang buat hidup kita ni lebih serabut bila kita asyik fikir kita rasa kita tak cukup bagus sebab kita ada struggle. Tu silap dia. The truth is, struggle tu normal dan kita tak perlu nak jadi special sangat untuk layak bahagia. Kadang-kadang dengan jadi diri sendiri, slow-slow ikhlas tu dah memang cukup powerful. So gang, moral of the story, don't try too hard to be special. Jangan buang tenaga nak jadi perfect. Belajar chill dan belajar tak kisah benda yang tak penting. Next part nanti aku akan share bab 2 pula pasal memilih benda yang kita patut kisah. Stay tune, follow aku. Kalau kau suka vibe buku-buku self-help ni yang nak kena kat batang hidung korang sendiri, korang boleh dengar. Yang nak tahu lagi lanjut pasal buku ni, korang boleh terus tekan link dekat bawah. But honestly, buku ni dah mengubah aku punya perspektif 360 darjah. Lepas aku baca buku ni kan, aku rasa macam, ya Allah, kenapa aku tak pernah terfikir pun pasal benda ni sebelum ni. Buku ni ada versi bahasa Melayu, tapi aku suka lagi bahasa Inggeris ni sebab dia memang straightforward. Dia tak ada tapis-tapis. Bila kau baca tu macam, kena lah dekat diri aku. Dia Mamat ni, dia memang tak ada sopan santun lah. Dia punya cerita memang betul-betul menusuk ke hati aku. Orang yang ada ADHD macam aku rasa korang memang layak lah, memang patut baca buku ni.